Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambut Hari Raya Haji pada 10 Zulhijjah. Untuk mengetahui 10 Zulhijjah, kita hendaklah mencerak anak bulan pada 29 Zulqa'dah. 29 Zulqa'dah pada tahun ini jatuh pada hari Selasa bersamaan dengan 27 hari bulan Mei tahun 2025. Hari itu ijtima' berlaku, iaitu bumi, bulan dan matahari berada di atas satu garisan pada pukul 11:02 pagi. Kemudian matahari dan bulan akan menuju ke barat dan jatuh pada hari Selasa 29 Zulqa'dah itu pada pukul 7.30. Ini saya ambil waktu di negeri Kedah. Pada masa itu bulan belum jatuh di bawah ufuk. Bulan wujud, maksudnya anak bulan wujud di ufuk barat ketika jatuh matahari. Sebab apa? Sebab umur anak bulan daripada pukul 11:02 tadi hingga jatuh matahari pukul 7.30, umur dia 8 jam 28 minit. Maka anak bulan berada di ufuk barat selama 16 minit. Kerana apa? Kerana anak bulan akan tenggelam pada pukul 7.46 petang. Tengoklah. Anak bulan tenggelam di bawah ufuk pada pukul 7.46 petang. Jadi adalah peluang nak nampak. Tetapi di dalam kalender pada 28 hari bulan 5 masih lagi 30 Zulqa'dah. Bukan 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah jatuh pada hari Khamis 29 Mei 2025. Kerana Malaysia menggunakan kriteria baru Imkanur Ru'yah yang dipindah pada 16 Februari tahun 2021. Jadi kita boleh bilanglah 10 Zulhijjah daripada hari Khamis tu. 1 hari Khamis 29 Mei, maka 10 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu 7 hari bulan Jun. Tapi hari Rabu tu, hari Rabu 28 Mei tu, yang kata 30 Zulqa'dah itu, bulan dah besar. Bulan jadi macam kita sambut puasa baru ni lah. Besar. Jadi sebab itulah saya cadanglah kerajaan Malaysia kena kaji semula lah kriteria baru Imkanur Ru'yah yang dipindah pada 16 Februari 2021. Pasal apa? Sebab kesan dia ijtima' awal Muharram. Kita nak sambut Muharram esok ni akan berlaku pada 28 Zulhijjah. Kalau 1 Zulhijjah jatuh pada hari Khamis, maka hari Rabu 25 hari bulan Jun 2025 berlaku ijtima'.
untuk kita sambut awal Muharram. Hari Rabu itu ialah 28 Zulhijjah kalau ikut kalender. Kan? Sepatutnya ijtima' ni berlaku pada 29 Zulhijjah. Jadi inilah kecelaruan kesan daripada pindaan imkanur ru'yah itu. Oleh itu, saya ingin membuat cadanganlah kepada kerajaan Malaysia. Kerajaan patut kaji semula kriteria imkanur ru'yah yang dipinda pada 16 Februari 2021 dan kembalikan kepada kriteria sebelum pindaan. Jadi, tidak timbul lagi kekeliruan. Sekiranya kriteria ini yang kita gunakan, maka kecelaruan ini akan berlaku dalam setahun tu beberapa kali. Kalau jadi musim raya, jadi masalah besar lah. Kerana orang akan bising kerana kita raya anak bulan dah besar. Dah besar. Mohon pertimbangkan cadangan ini. Wallahu a'lam.